Okay, hai semua. Kita dah sampai dekat Kyrgyzstan. Okay, ni kereta kita untuk 8 hari. 8 hari ya kita sewa? 8 hari. 8 hari. Ya Allah, ini besar gajah Cherry lah. Cherry. Cherry. Muslim. Dia Muslim. Dia turun Muslim. Oh. Kita sekarang ni berkemping di tepi sungai di Kyrgyzstan. Sekarang ni waktu pukul 4.20. 4.20. Sekarang ni kita nak berangkat ke airport Chengdu. Urumqi. Urumqi. Airport Urumqi untuk pergi ke Kyrgyzstan. Flight dijangka pukul 8. Saya sekarang ni diri di depan masjid apa nama dia tu? Bertutup. Tak ada orang. Azan pun tak ada. Azan tak ada. Azan pun tak ada. Tutup lagi. Kita orang tengah tunggu teksi Tu ni. yang teksi banyak. Sekarang jam pukul 4.20. Kita dah check out untuk pergi ke airport. Untuk flight yang seterusnya ni awal pukul 8 pagi. Perjalanan ke airport ni pun ambil masa dalam setengah jam. Yang ada tu. Tu. Okay, kita dah sampai airport. Kita dah sampai airport. Sekarang ni jam pukul 5.12. 5.12. Dia bagi kita buah ni macam buah apa? Buah apa? Buah plum. Buah Sedap. plum. Banyak agak. Banyak juga dia bagi. Kira rezeki rezeki dia pagi-pagi ni. Lepas tu kita pun dapat rezeki buah pagi-pagi. Okay, betul kita ambil beg yang kita simpan ni dekat baggage storage ni. Lepas tu baru kita akan naik balik ke bahagian departure international. Okay, kita akan naik ke atas untuk check in. Duduk lepak-lepak dulu. Dia punya gate tak buka lagi. So kita duduklah menikmati pemandangan yang hari terakhir lah berada di China. Walaupun untuk Sekejap je. satu hari. Sehari lah. Sehari lebih. 2 hari lah. Nah, lagi mana lagi ni? Hai, apa tu lagi ni? Sini betul. Okey, sekarang ni jam pukul berapa? 7.30. Kita akan naik flight pergi ke apa nama tempat dia? Airport apa ya? Airport Manas. Airport Manas. Manas, Kyrgyzstan. Selama 1 jam sahaja. Okey, sekarang ni kita dalam penerbangan dari Urumqi ke Bishkek. Itu ibu negeri Kyrgyzstan. Dalam flight sekarang ni dia je. Tak tahulah apa nama dia. Lebih kurang sejam. Tengok awan kat luar tu. Cantik. Okey. Boleh lah. 3 bintang lah. 3 bintang. 3 bintang. Boleh lah. Okay, hai semua. Kita dah sampai dekat Kyrgyzstan. Sekarang ni kita berada di tempat jual SIM card. So kita nak beli SIM card 5 SIM card lah untuk 5 handphone. Berharga dalam lebih kurang $12. Lepas ni kita nak pergi ke tempat TAC pula. Kita ambil TAC pergi ke autocars, tempat sewa kereta. Kita ambil kereta sebab kita akan guna kereta dekat sini selama 8 hari. Oh ni
jumpa kita? Oh, okey. Sini dah sampai. Kita cuba Adriano Coffee. First time menjejakkan kaki di Kyrgyzstan. Okey. Ni latte, sedap tak? Ha? Sedap. Mak apa? Coklat. Ini coklat. Adriano Coffee. Ha. Rasa. Ni pun sama latte. Tiga air apa? Ini air apa? Cappuccino. Cappuccino. Sedap tak? Boleh lah, sedap lah. Sedap. Okey. Okey, jom kita ambil Yandex untuk Yandex untuk pergi ke ambil kereta sewa. Mari. Sepatutnya kita Parah Yandex, tapi nak kaya tapi boleh apa aku. Yandex pun tak ke mana. Parking tempat Yandex lain. mana sah? So kita لازم معي دورة بين kita ambil dia ni yang titik C lah. Berapa? شما 1,000. Lagi satu kereta dah pergi juga. 905 som. Sini guna som. يا اخوي عريض موضوع كده انا مو ثابت Sen diorang guna. Spasiba. Assalamualaikum. Sekarang pukul 11 pagi. Kita dah sampai dekat tempat parking kereta. Tempat sewa kereta. Untuk tour lah. Tour satu Kyrgyz ni. Okey. Itu kereta dia. Sewa untuk 9 hari. 9 hari berapa yang anggaran? 8 hari. 80 USD satu hari. Lebih kurang 4,000 lebih lah untuk 8 hari tu. Ni mungkin kereta kita. Nak masuk untuk 7 orang sebenarnya, tapi memandangkan beg kita agak padat sebenarnya. So mungkin kita kena ambil 2 kereta. Kita tengok dulu macam mana. Saya Noh Muhammad Hafiz. Saya budak baru belajar. Senyum sikit adik ni. Senyum. Saya ni baru 10 bulan, tapi saya dah pergi ke 3 buah negara. Belum lagi. Baru 2. Nanti kita masuk 3 buah negara. Pandai tak saya? Yang kita akan sewa kereta apa? Ford Explorer. Ford Explorer untuk 7 orang. Kita muatkanlah bagi 7 orang. So dekat sinilah tempat dia. Kita settle, kita bayar sewa dengan deposit. Yang ni kereta kita untuk 8 malam, 8 hari. Sekarang jam pukul 12.40. Okey, ini kereta kita. Okey, ini kereta kita untuk 8 hari. 8 hari lah kita sewa? 8 hari. 8 hari terjah Kyrgyzstan. Okey, yang atas ni pun korang boleh sewa. Kalau korang nak sewa, korang datang ke bangunan ni. Bersebelahan dengan tak tahu nama apa bangunan ni. Tapi dekat sini lah. Korang masuk je bangunan ni. Dalam ni ada tempat auto car rental. Kita akan pergi makan dulu. Lepas tu kita cari barang. Dan kita bergeraklah menuju ke destinasi jelajah Kyrgyzstan. Tunggu ketibaan kereta yang disewa. Okey, ini dia. Lama cik kita orang tunggu cik. Ni kat kawasan kita punya company car rental. Tengah nak ambil beg, nak susun dekat dalam kereta. Bawa batu ke? Menggendong abang macam baku kobeh. 6 orang je. Abang ada training baku kobeh dulu. Ni budak kecil ni tidur. Lepas berak, lepas makan dia berak. Sedap tidur lah. Jadi baru ambil kereta. Kita dah masuk dalam kereta. Kita tengok pandangan driver sebab dia kena drive belah kiri. Okey, macam mana driver? Apa rasanya drive belah kiri ni? Gementar, nervous, pening, risau semua ada. Kekok. Tengok belah sini Dia benda sama je.
So kita nak ke mana? Ke money changer. Wow. Money changer dulu. Lepas tu kita akan ke mall. Mall pula supermarket. Dan barulah kita terjah Kyrgyzstan. Kita baru ambil kereta. Kita berenam akan pergi ke mana? Ke supermarket. Ke money changer dulu. Money changer untuk beli, pergi ke supermarket untuk beli barang-barang untuk masak. Semuanya masakan Malaysia. Bawa periuk, bawa belanga, bawa kemah dan berkemah di setiap-tiap tempat sampai ke hari yang ke-8 barulah kita masuk ke Kazakhstan. Sekarang ni kita on the way ke money changer untuk tukar duit dulu. Okey. Oh, I'm down sih. Tayar berapa? Tayar 10. Tayar dia 2 je mak. 2 je? Ha. Tengah tayar? Mana ni? Belakang mana tayar? Ni ada mana lagi? Tapi tayar dia 4 je. Ni banyak sikit tayar. Ikut suka. Ini dia Banyak. Yang apa ikut suka? Kita masuk ni tak ada orang masuk. Macam tu. Dia omanya Nampak dia tak aman kan? Dia tak aman. Dia rasa dah biasa jalan dia. Okay, sekarang ni kita dekat Bishkek bus station nak beli tiket Bishkek ke Almaty untuk 8 Julai nanti masa kita balik. Sebab kita naik flight dekat Almaty, tapi dia kata beli hari ni tiket untuk hari ni, so kita tak jadi belilah. Harga untuk bas dari Bishkek ke Almaty dalam 600 som. So kita tukar duit sekali dekat money changer bus station. So lepas ni kita akan cari mall untuk beli barang memasak pula. A few moments later. Okay, kita singgah dekat mana ni, apa nama tempat dia? Globus Supermarket. Globus Supermarket untuk shopping barang-barang masak. Kat sini ada jual gas yang untuk steamboat, dapur steamboat tu. Sebab kita orang tak bawa dapur, so macam ingat nak cari yang sama macam dapur yang macam dekat Pakistan. Kita beli gas ni, kita tengah top up gas untuk camping nak masak nanti. Tapi dia tak ada gas yang kecil tu, dia ada gas size yang macam ni, godang-godang ni. Tapi macam tak ada je dekat sini. Tapi dekat tempat sewa kereta tu ada tau dapur steamboat tu. Kita orang terlupa tadi. Tengok ni semua tengah shopping. Beras nak berapa? Cik beli apa cik? Saya beli beras. Oh, beli beras. Okey, beras ni berharga 227 som. 227 som. Jauh ni kau. Shopping. Dekat mana ni? Kat Pasaraya. Ambil barang-barang. Jadi mau cili. Oh, okey. A few moments later. Tengah berjalan kaki pergi mencari kedai makan. Tadi kita orang shopping kat sana, Globus tu. Tu kat sana Globus. Kita cari kedai makan. Sebabnya kita makan tadi dalam flight je last. Sebab ingatkan nak makan masak. Tapi rasa macam dah agak lambat dan semua dah lapar. So kita carilah dekat-dekat sini lah. Macam kamu boleh tengok ni ada nasi. Sister. Kamu. nasi campur tak ada. Nasi campur. Puas juga. Cuba makan tengah hari dekat sini. Bukan tengah hari sangatlah sebab sekarang ni dah pukul 4. Pulau macam semalam. Oh. Kalau nak nasi pulau macam semalam lah. Ada tapi ada kebab. Tahu minyak.
ni kecap. Tak ni macam ni juga. Okey, sekarang ni kita masih berada di Bishkek pada jam 7.21 petang. Terpaksa tunda perjalanan kita disebabkan ada masalah yang tak dapat dielakkan tadi. Mencari barang yang masih tak cukup. So kita stay dekat guest house ni. Esok pagi-pagi baru kita gerak ke kita menjelajah Kyrgyzstan. Kita nak tunjuk guest house yang kita book untuk malam ini. Guest house. Tengok bilik ada dulu. Bilik 4 orang dengan bilik 2 orang. Sebab itu je bilik yang ada. Okey. Okey, cantik. Okey, nice. Ada dapur. Open kitchen lah. Duduk sini lepak-lepak. Duduk lepak sini sama-sama sembang. Okey, kita tengok bilik lagi satu. Okey, bilik lagi satu dia agak jauh sikit. Bilik untuk 2 orang. Ini rasanya kena pilih baju ke. Tak larat nak bawa naik atas ni. Oh, luas. Big. The next day. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Isnin. Berapa hari bulan ni? 30 hari bulan 6. Jam 8.30 pagi. Pagi ni kita akan breakfast dulu. Makanan yang kita beli pack. Nasi apa ni? Nasi kampung? Nasi goreng kampung. Ramai cakap nasi goreng tom yum, tom yum ayam. Nah, ini sedap. Ikan masin. Ini semua ritok. Nasi goreng daging, nasi goreng ayam, nasi goreng kampung. Tu air ni. Air ni sedap. Corona lemon. Okay, kita akan bergerak ke mana lepas ni, Cik Zul? Akan gerak ke apa yang senang tu yang kata 20 km. Pergi situ ke? Songko Lake. Sebab kita orang ni hanya mengikuti. Tak buat itinerary. Yang buat itinerary ni orang lain. Okey, kita makan dulu. Nanti nak bergerak kita akan update semula. Ada apricot dekat luar. Owner guest house ni dia bagi kat kita buah apricot daripada pokok. Menarik. Okey, nanti kita buat review apa rasa dia. Lagi satu kita kena buat review. Ini budak. Dia malam tadi kan, dia tidur awal. Berapa dia tidur? 8 lah. Kita makan 9.30 kan. Lepas tu bawa makan dekat bawah sini, dia tidur. Tu dia naik bilik. Kita orang nak tidur pukul 12. Dia boleh jaga. Dia jerit-jerit. Bagi susu, dia tidur balik. Pukul 6 dia tak bangun lagi. Orang lain dah bangun, dia tidur lagi. Budak ini tengah makan. Apa rasa? Sedap ke? Hitam. Sedap. Tengok kaki dia. Nak lap mulut lah. Ini gaya bos. Inilah bos, gaya bos. Kaki ni atas. Tada. Apa rasa? Apa ni? Boleh. Tak. Biasa rasa jam. Kan. Kita rasa buah dia fresh baru ambil dari pokok. Adik ni pun nak rasa ke comotnya muka. Nak bagi. Saya wajib rasa dia kata. Buah apricot ni yang masa kecil-kecil yang asam merah. Kan? Oh, Yang merah tu. Bentuk ni lah. Sedap tak? Sedap ke?
Oh, besar juga. Jom ambil ni troli. Ini kita tengok apa benda yang ada dekat sini. Buah pun boleh beli. Ikan lah, kita ikan. Apa? Lampong. Kok kalau kat atas tu ada tempat jual, okey lah. Tengah jalan nanti ada buah-buahan kan kalau kita jumpa tak? Banyaknya. Ni nak cari roti lah, roti. Roti apa? Roti panggang kena beli. Roti panggang. Tengok roti Roti bakar. Oh, dapat buat mushroom soup pun sedap. Ni roti. Ada roti tu. Ni aiskrim. Alah, aiskrim. Oh, menariknya. Beli apa? Beli apa? Beli ayam nak masak kari ke? Beli apa? Beli apa? Yang ni cadang ni nak buat menu kari ayam. Kari Ikan ayam. goreng. Sayur base. Tapi kalau isi ayam tu buat goreng kunyit tu sedap. Barang yang kita beli ayam, kita beli ikan juga, kita beli apa nama ni, kentang. Untuk nak buat cadang nak masak kari ayam tengah hari ni di tepi sungai. Lepas ni kita akan bergerak terus ke nama apa? Songkul Lake. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Sekarang jam pukul 10.28. Kita baru nak gerak daripada Bishkek, daripada hotel. Singgah dekat sebelah hotel ada apa? Macam pasar raya lah, kita beli ayam tadi. Sekarang kita mala ke Songkul Lake yang mengambil masa 6 jam. Kita akan camping sambil memasak di tepi sungai. Dia yang belakang, dia VIP kat belakang. Dia dah duduk menunjuk kaki. Ambil mood. Tak tahu nama tempat. Kalau dapat bermalam, kita akan bermalam dalam kemah. Kita tengok pada cuaca dan keadaan tempat ni dululah macam mana. Cuaca sekarang cantik. Suhu pun macam tak berapa panas sangat. Suhu dia dalam 20. Saya tanya driver kita, okey ke? Semalam dia first time lawak. Hari ni masih kekok lagi. Sebenarnya bermulanya pengemaran kita. Ini Kyrgyzstan. Okay, harap-harap dipermudahkanlah urusan kita dah selamat sampai. Perjalanan Cuaca okey. Ya. Dan kereta kita pun okey. Kita akan ikut masa kita sendiri So kat mana tempat yang kita rasa kita berhenti, kita akan berhenti dan kita akan update lah update semula. Driver yang kedua dia masih malas lagi. Dia nak jadi tepi belakang, duduk belakang. Okay, kita jumpa penjalan ni, orang jual tembikai. Kita nak beli. Sebiji cukup. Betul, yang ni pun nak satu sebiji. Tak payahlah besar sangat kot. Sop tu buah dia. Ni satu bang. Tengok harga dia berapa. 25. Cukup lah. 15. 118. Som. RM5.9 ni. Okey. Tembikai. 18. 180 RM9. 300. Total dia RM15. Ui, sedapnya ada yang bakar. Yang bakar ni ada roti nang. Roti nang kita belilah satu. Beli apa ni? Roti apa ni panggil? Tinang. Nang bukan nan. Roti nang. Okey. Cepat Cik. Kita rasa dulu. Rasa dulu. Rasa sikit-sikit seorang. Cubit dah. Cubit je. Cubit. Apa lihat je. Apa lihat? Panas. Panas. Oh, panas. Semua kan? Kalau 5 kan? 5. Per 5. 3 lah. 3. Nak? 3 jugalah. Ayam kosong Sama kan lah. rasa dia. Nya bagi 4. Dia kosong. Dia kosong tapi dia sebab rasa macam ada lemak-lemak. Wangi-wangi. Ni tu ada wangi. So dia
dan Ada perasa panas. lah sikit, Dan panas. Ambil. Mesti makan badan panas. Lepas tu kita beli tembikai juga. Nanti kita review. Dah sampai nanti. Okay, kita berhenti dekat tepi jalan je sebab jumpa banyak buah-buahan. Nampak ni. Ya Allah, ini besar gajah strawberry. Tak tahu lama ni tak mana. Macam kecil sikit je. Ini ada cili. Mak cak tanya nak cari cili. Besar-besar. Ini confirm manis. Yang bawah ni. Kita tengok buah apa yang ada kat sini. Ni sour plum lah. Sour plum. 1 kilo. 1 kilo. Berapa? So, Cherry lah. cherry, Cherry. Ni yang buat apa nama tadi tu? apricot, Apricot. cherry. 450. Yang 450 berapa? RM20. Limon, персик, peach, apple. Plum. Sangat. Kau tak termakan kan? Malaysia. Dah sikit-sikit je. Ya, apa ni? Muslim. Dia Muslim. Я тоже муслим. Oh. Salam. Алейкум. One, try. Strawberry. Kita nak cuba strawberry dekat Kyrgyzstan. Manis ke? И с той стороны ножом надо отрезать. Manis sikit dari Cameron. Lawan. Jepun lagi manis. Sebab sekarang yang ini pun dia agak kecil-kecil sikit. Thank you. Thank you. Стоит вода. Ni buat apricot. Kita beli bakul ni sebab kita nak hias tepi asyik je lagi. Kita tengok hiasan kita. Semua dah biar tadi. Okay, jom kita dah dapat buah-buahan. Okay, kita jumpa pot pertama kita. Kita nak camping. Tepi sungai. Laluan angin. Baju lapang ni. Selendong je okey. Assalamualaikum. Orang kampung. Macam ada orang nak Kita berhenti dalam kan. perjalanan jumpa pot cantik. Tu ada kuda. So sungai tu kita Bukit-bukit, kita gunung-gunung. main terdah je. Kita masak tengah hari. Sekarang pun dah pukul 2.30. So kita masak-masak, kita camping, kita siap-siap tersantai dan makan dan kita perjalanan. Okey, tengok video kita sekejap lagi. Hello. Macam mana betul? Kau je sungai. Oi, Kita cerita sekejap. okey, kita cari pot camping untuk nak masak tengah hari ni. Tempat dia agak berhabuk sikit Macam mana ni? Belah sana. Ui, bahaya dia tu. ada binatang-binatang kat situ.
Cun sangat. Cun ni. Tak rumput sikit. Oh, dia tak ada rumput A few moments later. Okay, sekarang ni kita dah jumpa pot untuk nak masak. Kita macam bercamping lah. Tapi bukanlah bermalam. Kita cuma nak masak dekat tepi sungai. Kita pasang, ni panggil apa? Flagship, pasang kemah dekat belah sana. Sebab ada budak kecil tu, dia kena duduk dalam kemah lah. Yang penting dia kena ada sungai. Jadi kita buat video apa yang kita masak untuk tengah hari ni. Sebenarnya bukan tengah hari lah, sebab dah pukul 4 dah pun. View dia cantik lah. Nice. Angin agak kuat Kita nak pasang fly sheet. Kuat angin. Ni apa nama? Cherry. Siap. Excited dia nak. Oh, tengok pohon. Basah ke? Kesari bukan ke kuda mengalirlah di kau. Lauk-lauk kita ada ayam goreng, telur dadah, ada sambal hitam, ada dendeng, sambal belacan, ikan bilis, timun. Kita sekarang ni berkemping di tepi sungai di Kyrgyzstan. Tapi masalah dia angin kuat kemah. Ni bawa seluar angin nampak. Lala buka kemah lipat, kita makan ataupun cor je. Amin. Jalan nak ke Songkul. Macam ni lah jalan dia. Boleh nampak zoo kat belah kiri. Mini zoo yang macam-macam haiwan ada. Sini. Aku rasanya better kita ambil Ute dia je. Kita stay dekat sini je terus. Simple. Simple lah. Driver kita masih
Toilet dia dekat dalam ni macam mana? Masya Allah. Memang cantik je. Cantik kan. Tak terlintas nak sampai di sini. Adik buat apa tu? Bukan. Bobby nak masuk mana? Bobby cakap nak masuk mana? Mesti. Straight. Kita pun tengok. Dah hilang lah $10. Buka payung ke apa? Kita buka kipas. Nak pergi mana nya? Cakap sikit kau tak ada video. Betapa indahnya suasana. Dia macam peta-peta. Kadang. Ni kenapa ni? Tak lalu ke mana ni? Ayolah. Kita kata mana cakap? Cakap lah sikit. Light. Atau kata sunlight. Sunlight. Sangkit oi. Tak masalah kita ni macam tak ada penghujung. Sangkit.